Awak jangan masuk campur lah, budak. Apa yang awak buat ni bukannya Beyblade? Oh, apa masalah awak ni? Bermain base patutnya menyeronokkan dan sangat menakjubkan. Ia pandai yang terbaik di seluruh dunia. Tak kira apa pun awak kena berlawan dengan segala apa yang awak ada. Bunyinya macam apa yang Bob pernah cakap. Awak tak betul ambil bel orang lain sesuatu je. Alamak, budak tu menakutkan lah. Terima kasih banyak ya. Oh? Baiklah, itu dia. Kamu dah nampak macam baru. Hei semua, saya dah balik. Tukar apa pun awak takkan boleh menang. Masa untuk mengikat kepala. Hei, mana boleh curi gaya saya? Bukan macam tu lah. Saya cuma rasa bersemangat. Baiklah kalau macam tu, saya pun sama. Saya takkan kalah pada awak. 3 kali ganda. Ya ke kalau macam tu 4 kali ganda? Saya 5 kali ganda. 6, 7. Hanya bintang baru Victoris yang telah menarik perhatian Fumia, Dante Koryu. Saya boleh buat. Saya akan bangkit. Kolam renang pun ada. Apa benda tu? Dia betul. Lepas saya menjadi juara. Bukan ke ini? Yelah, ianya bilik latihan Lodin. Wow, itu memang sangat menakjubkan. Tak, rancangan Fumia dah pun tamat. Abang akan pastikan untuk pujuk kamu balik bersama Spark Wings. Tak kira macam mana kamu melawan balik. Apa kena dengan abang ni? Perlawanan tadi cukup mendebarkan. Tahniah untuk perlawanan tadi, Dante. Terima kasih, Bob. Awak tak apa-apa ke? Oh ya, tak pernah seronok macam ni. Macam tu. Awak betul-betul pasti ke tentang tu? Mestilah. Saya seronok sangat. Baguslah, tapi awak dah dekat sangat. Kenapa pula lubang perangkap ni ada di sini? Biar betul. Awak boleh masuk perangkap saya. Aduh, kelakar betul. Awak yang buat semua ni. Itu memang menarik, tapi saya tak berlawan dengan yang lama. Bagi dulu. Hei, nanti dulu. Jangan awal lagi. Tunggu dulu sekejap. Awak dah lupa ke dengan perlawanan kita? Kenapa awak tak suka makanan? Lawan dulu, baru makanan. Suka hati awak lah. Kenapa awak tak nak lawan saya? Kan saya dah cakap saya tak lawan orang lemah. Tapi saya tak lemah. Jadi marilah. Tak nak, saya okey. Bagilah saya peluang. Saya cakap tak nak. Cuma satu Tak perlawanan. nak. Saya takkan berhenti tanya. Telinga awak penuh abuk ke apa? Fahamlah apa saya cakapkan. Dah buat perangai dah dia. Bila Dante dah tetapkan minda dia, tak ada siapa boleh halang. Lawan saya. Marilah, cuma satu perlawanan aja. Kenapa awak nak sangat berlawan dengan saya ni? Selagi saya ada Pegasus, saya okey. Kalau awak betul-betul masukkannya, marilah lawan. Apa yang awak cakapkan ni? Awak dengar ke tak cerita saya tadi? Dah, marilah lawan. Baiklah. Saya faham. Jauhlah sikit. Inilah dia, Flamingo. Wah. Sekarang kekalkan posisi ini sambil fokuskan minda. Apa lagi? Buatlah. Ya, okey. Flamingo. Awak kena regangkan lagi otot kaki tu. Macam ni. Okey, kita teruskan ya. Betul. Singa, Singa. memerang, Memerang. kapibara, Capybara. Saya lupa. ular. Ular. Apakah awak ada perlawanan sekarang ni? Dah selesai. Ya, tentulah. Saya akan buat apa yang disuruh. Saya boleh kembali berlawan base semula. Baiklah, Dante. Awak pergi dan suruh dia. Jadi, Pat, awak kena berlawan dengan saya sekali lagi. Bukan itu yang saya maksudkan dan awak pun tahu. Agak kabar ni. Memang betul lah awak lah. Awak ni pula siapa? Jadi inilah Union Achilles. Betul ni, awak ni
siapa? Saya Dante Koryu. Mari berlawan. Maaf, dia tak ada penat berhenti. Baiklah, bagi saya 6. 6. Saya cuma perlukan 6. 1. Ya, betul! Al mendapat 1. Nampaknya dia kena tunggu lebih lama lagi untuk mencabar Aiga. Dan di petas 8 puncak gunung berapi pula. Oh, wow! Nampaknya Dante Koryu berjaya panjat ke puncak. Mari lakukannya. Tapi malangnya dia keseorangan. Apa ni biar betul? Sia-sia je saya panjat sampai ke atas ni. Peng melawan Delta? Wow! Saya takkan terlepas perlawanan tu. Kaki saya tak sesuai untuk ni. Nampaknya prodigi ini ada kelas. Salam lah. Dengan peng baru saja. Dah tercabut. Bergurau aja. Tengoklah tu, suka sangat mengusik. Awak betul-betul percaya? Beritahu saya. Awak memang terkencang ke apa? Saya kena patah balik. Apa ni, Frank? Saya tak ada masa untuk semua ni. Cukuplah tu. Kawan, awak ni memang dah terlebih banyak masa ni. Saya berjaya! Apakah? Tengoklah ni. Orang pertama yang sampai bukannya Delta Zakuro, tapi rupanya Dante Koryu. Tak masuk akal. Dia memang lalu jalan berhutan tu. Wah, tengoklah tu. Aduh, dia ni memang liar lah. Aiga, awak jangan gerak, saya akan ke sana. Delta. Alamak. Okey, saya akan mulakan dulu. Dan tak ada apa yang dapat menghalang saya dari lawan awak. Bagus tu, sebab saya pun nak lawan awak juga. Baguslah tu. Sekarang awak dah heret juara dunia di dalam awak pula. Tetapi Satu formula yang menarik. Jadi pakcik faham ke? Satu pun tak faham. wow, Dragon, tengoklah tu. Tengok pemandangan tu, menakjubkan betul. Dah sempit sangat dah ni. Boleh tak duduk diam? Jadi mari kita tukar tempat duduk. Marilah, nak tak? Tak nak. Tengoklah pemandangan tingkap ni, Ashindra. Menarik kan? Hei, janganlah tiru saya. Mana ada. Saya nak tunjuk dengan macam mana dunia luar juga. Sudah nyaris sangat. Awak cuma kena teruskan. Aduh. Delta! Awak berjaya! Saya pergi pengembaraan latihan. Awak faham tak apa saya cakap? Oh, itu aja ke? Saya nak kisah pun. Ya, betul. Awak ni tak risau langsung ke saya nak pergi mana? Awak dah besar, jadi nak risau apa?